Mak masakkan lauk kegemaran Angah tau hari ni. Angah makan ya. Okey. Ada sayur. Ada kari. Yang ini paling special. Kau ni memang suka menyusahkan hidup aku ke? Kan ni. Kau jangan berani nak ambil lauk-lauk lain ni Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap? Sedap. Kau ni tengok-tengok apa lagi? Makanlah. Cakap makanlah. Apa yang susah sangat? Kau pergi. Banyak sekali kau punya ni. Susahkan hidup aku je. Jom kita sama makan. Pandai. Mak. 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 Makan ubat je. Makan ubat. Allahu Akbar. Ya Allah, lipas basuhnya. Mana? Tu. Dah ada ke dapur. Mana? Makan dah. Masa pula perlu? Nah. Jap. Maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Lain kali berdanduk je mak. Tercekik. Guna zikir ke apa ke, sama je. Itulah dosa. Allah lantak kau lah. Kau pun Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Long. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Lepas tu mak macam mana sekarang ni? Mak macam tu lah dia, okey je. Dia makan dah. Makan minum dia semua okey. Dia kadang-kadang degil jugalah, tapi okey je. Akak bagi je makan. Long bagi je makan. Dia macam ni Long. Angah rasa untuk tahun ni Angah tak boleh nak balik raya lah Long.
Alung okey ke? Mak tu rindu kau, Angah. Kau tak balik kan dia merentan-rentan lagi. Kenapa? Busy sangat dengan kau tu. Busy Alung. Aku sekarang ni tengah banyak kerja sangat. Tak apa, nanti apa-apa aku bagi duit kat kau dengan mak lah. Aku suka kau lah, Angah. Malas cakap apa-apa sekarang. Tapi nanti apa-apa kalau kau ada apa-apa kau update kat aku balik lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nak terkencing lah. Aku nak terkencing. Allah. Benar sikit. Benar sikit. Tengok. Tak payah dah pegang. Kan jatuh. Tak. Aku dah kencing. Aku terkencing dah. Tak apalah. Mama bagi kau orang cuci. Dah tak. Dah lah pergi lah. Sekejap lah. Cuci sekejap. Oi. Aduh, mak ni. Woi! Kau aku kau nak air kencing. Bodoh tau. Ini boleh basuh. Kau tukar lain lah. Benda pun tak kotor. Nah. Dah pergi. Tinggalkan aku. Kan jatuh pula. Pergilah tinggalkan aku. Jatuh ke bawah. Bangun. Taubat. Allahu Akbar. Sakit di kepala aku. Oh. Ni semua ubat yang kena makan ni. Tu air dia kat situ. Aku tak nak sama. Aku nak ubat sakit kepala. Makan sendiri lah senang. Bagi makan pun susah.
Aku perlu rumah untuk ku peluk dan meluah, tapi mengapa aku bersalah? Seandainya bisa untuk kau rasakan apa yang sedang jasadku tanggungkan, takkan bisa bibirmu ukir senyuman, tak mengenal kebahagiaan. Makan, Mak. Mak daripada pagi tak makan. Makan sikit. Lepas tu kita boleh makan ubat. Aku tak lapar. Ibaratkan aku puasa je. Kan tak lama lagi kita nak puasa. Hari-hari. Nasi putih, telur, kicap. Makanlah, Mak. Tak ada kau lah makan dulu. Mak nak makan ubat. Mak nak makan ubat, kena makan nasi dulu. Lapik perut. Aku dah tak ingin makan ubat. Faham? Bertahun dah makan ubat. Sakit juga. Sekurang-kurangnya kalau makan ubat ni, tahan sikit rasa sakit tu. Tak! Mak, makan ubat, Mak. Saya letih lah nak layan macam ni. Letih. Makan sikit Makan ni, lepas tu kita makan ubat. Sebab dah aku kata aku tak nak lah. Tak nak cakap Melayu. Siapa kata tak nak? Aku memang faham. Aku nak bagi kau tu sihat. Sebab tu kau kena makan ubat. Kalau dah faham, berambus. Kau fikir apa? Aku kena kena dari amat. Apa kena kau kata? Ha? Aku dah nak masak masak kau. Aku nak bagi kau sihat. Supaya kau tak menyusahkan aku. Senang aku nak hantar kau pergi kubur. Tak payah kau hantar. Orang kampung ada. Nak aku heran. Orang cek dah. Sikit aku tak heran. Agak dia nak aku mati bukan bapak dia. Eloklah mati, Mak! Senang sikit nak tanam. Bukan kau yang tanam. Siapa kata? Kau pergi kubur ke? Aku yang selama ni, gunakan akal otak tu. Itulah. Cuba belajar betul-betul. Pemalas. Memanglah malas ikut Mak. Kau pergi kubur ke? Orang kampung ni mati. Kau yang tanam ke? Inilah punca-puncanya. Kenapa anak kau hajar? Sebab ikut peranan kau lah keturunan kau. Ada kau keturunan aku. Padan lah muka kau. Sesuai lah dengan muka kau. Pergi mam. Kau pergi mam. Pergi mampus sang kau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau ni nak membunuh ke apa ni? Alu penat, Mak. Alu penat. Alu dah bosan ke tak? Alu dah bosan hidup dengan Mak macam ni. Setiap hari kena macam ni lah. Benda yang tak sepatutnya marah.
Bosan mak. Anak-anak lain tak ada apa macam ni. Kena dengan mak. Tak ada apa kena suruh dengan mak macam ni. Tak ada apa kena marah dengan mak macam ni. Tak ada apa kena pilih kasih. Sekejap. Jangan lu cakap anak-anak lain. Angah pun ada ke? Dah. Gila. Tinggalkan aku sorang-sorang. Tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Apa-apa, mak minta ampun, minta maaf. Ya? Dah pergilah nak. Pergi. Aku tahu aku banyak susahkan orang. Aku sedar diri aku. Dah pergi. Belum minta maaf. Kalau mak rasa Alung tak salah. Alung tahu mak benci Alung sebab mak rasa Alung ni macam pembunuh ayah kan? Kan mak? Ha? Orang tua yang sakit, yang tak berdaya. Macam orang tua. Tak apa. Kalau macam orang tua, letaknya di atas. Orang tua yang sakit, yang macam dah nak mati, yang tak upaya. Ibaratkan buruk duduknya di kaki. Assalamualaikum, Long. Waalaikumsalam ngah, ya. Kenapa aku call kau tak jawab-jawab? Aku kat luar ngah. Kenapa kau kat luar? Habis tu, mak macam mana? Mak ada lah kat rumah, aku gaduh dengan mak. Tak apalah. Sabar jap. Aku pergi ambil kau ni. Aku ingat kau dah tak ingat jalan balik lah. Kau tunggu jap. Aku pergi ambil kau sekarang ni. Kau share location. Okey lah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kau tinggal mak, Long? Aduh. Mak. Assalamualaikum. Mak. Assalamualaikum. Mak. Aku dah kata dah. Mak. Mak! Ya Allah, Mak! Maafkan Mak! Long, Mak, Long! Ya Allah! Mak! Oh, pegang Mak! Apa ni, Mak? Kau tak balik, Mak! Mak.
Bangun, Mak. Bangun, Mak. Bangun. Bella, kau pergi kau lagi, Mak. Kau pergi lah kau. Kau tinggalkan dia, Mak. Memang aku tinggalkan dia sebab kau. Aku pergi. Kau pergi, kau tahu. Kau pergi, Mak. Mak, aku minta maaf, Mak. Mak. Mak, bangun, Mak. Bangun, Mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raya ini raya yang berbeza, sayu tanpa sahut dan suara, tiada tubuh memeluk bahu, harumnya tanganmu, hanya Tuhan yang tahu betapa aku rindu. Raya ini raya yang berbeza, sepi tanpa